Pada siri ke-23 masih lagi merujuk kepada ayat ke-6 daripada surah Al-Fatihah, iaitu pada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Baik, daripada penelitian tadabbur secara mendalam terhadap ayat ini, bagaimana saya ingin kongsikan apa yang saya temui dan apa yang boleh saya kongsikan supaya ia dijadikan sebagai panduan bimbingan kepada kita semua. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi SAW, kalau merujuk kepada ayat ke-6 daripada surah Al-Fatihah ini, kita menjumpai satu panduan daripada Al-Quran, iaitu supaya kita berdoa memohon petunjuk. Kalau tengok pada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini bukan jalan yang biasa-biasa, bukan kita minta hidayah yang umum, tetapi petunjuk yang kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah petunjuk khusus. Sebagaimana kita boleh rujuk di dalam Al-Quran, terdapat banyak panduan kepada kita, seperti mana yang kita boleh ambil daripada surah Al-Fatihah. Cuba kita rujuk. Kat sini sebenarnya kalau ikutkan mungkin banyak ayat yang boleh kita kongsikan. Cukup pada ruangan yang agak terbatas ini untuk sama-sama kita melihat kepada dua ayat yang saya nak kongsikan. Yang mana dua ayat itu juga ialah merujuk kepada dua kisah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Baik, ayat yang pertama, cuba rujuk pada surah Al-Kahfi ayat ke-10. Kita tengok pada surah Al-Kahfi ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Maksud ayat, ingatkanlah peristiwa ketika serombongan pemuda pergi ke gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan persiapkan, yakni permudahkan urusan kami dengan petunjuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi SAW. Mungkin sedikitlah saya nak kena kongsikan pada pemahaman ayat ni, sebab ayat ni kena rujuk beberapa ayat sebelumnya. Kalau ikutkan, ayat ni masih lagi ayat yang di awal surah Al-Kahfi, yang mana permulaan bagi kisah pemuda Al-Kahfi. Baik, ringkas ceritalah. Bila sebut tentang Ashabul Kahfi, saya kira semua orang maklum tentang kisah itu. Dan kita pun sebenarnya sebelum ni, kalau siapa yang ikuti saya tadabbur Al-Quran daripada sebelum PKP lagi, kita pernah tadabbur surah Al-Kahfi ni. Dah habislah kita tadabbur surah Al-Kahfi ni. Jadi ini sebagai pengulangan lah. Yang mana kita nak fokus kepada ayat ni ringkasnya. Sebelum sampai kepada ayat ni sebenarnya ayat ketika mana Ashabul Kahfi tu, mereka dah masuk dalam gua. Tapi rentetannya sebelum daripada itu, mereka ni siapa? Mereka ni adalah pemuda-pemuda di kalangan orang yang pada waktu itu, kalau ikutkan ya, berdasarkan beberapa kajian dan pendapat yang sahih di kalangan para ulama yang mengkaji hal ini, Ashabul Kahfi ni zaman dia bila? Waktu bila berlakunya kisah Ashabul Kahfi ni? Ada yang mengatakan bahawa peristiwa yang berlaku kepada Ashabul Kahfi ini ialah berlaku selepasnya peristiwa Nabi Isa diangkat. Bila mana saki baki pengikut Nabi Isa yang mereka ni benar-benar
mengikuti Nabi Isa, mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Dan mereka ini melakukan apa sahaja yang telah disampaikan oleh Nabi Isa. Walaupun Nabi Isa telah diangkat, masih ada sakit-bakit ini, namun pada waktu itu rajanya adalah raja yang zalim, yang mana mensyirikkan Allah. Lalu siapa sahaja yang mengikuti Nabi Isa, ajaran Nabi Isa, mereka yang ikut ajaran Nabi Isa ni, ajaran yang sahih ni, dipanggil sebagai Al-Masihiyin. Jadi ada di kalangan mereka yang masih berbaki, yang pengikut benar Nabi Isa ini, mereka menyampaikan apa yang diajar oleh Nabi Isa. Mereka belajar secara bersembunyi. Dan termasuklah juga pemuda-pemuda Akaf ini. Mereka ini adalah di antara orang yang tergolong dalam kelompok yang mengikuti ajaran Nabi Isa yang benar, mentauhidkan Allah. Okey. Sampai satu masa, bila mana kesyirikan dah berleluasa, mereka ni menzahirkan diri mereka dan mengisytiharkan mereka berlepas diri daripada kesyirikan. Dengan erti kata mereka telah ditangkap. Dan mereka akan dihukum bunuh pada keesokan harinya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Mereka dapat lari daripada penjara. Kemudian semata-mata nak selamatkan akidah mereka, mereka bersembunyi. Lalu Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada mereka untuk bersembunyi di mana? Di gua yang dimaksudkan dalam ayat ni. Okey, itu asalnya lah. Dah sampai masuk dalam gua, apa yang berlaku? Idza awal fityatu ila al-kahfi. Ketika seorang pemuda pergi ke gua, faqalu, lalu mereka berdoa. Apakah doa mereka? Ni daripada sini, Rabbana atina ni sampai amrina rasyada ni adalah doa. Doa Ashabul Kahfi. Okey. Jadi saya mengutip pada ayat ini nak fokus kepada intipati doa ni. Bukanlah secara keseluruhan, tetapi nak berikan satu panduan bagaimana kita boleh belajar daripada pemuda Al-Kahfi. Baik, mereka berdoa tak kala masuk saja dalam gua, mereka tak tahu apa yang berlaku di luar. Dan mungkin mereka akan ditangkap, akan apa-apakan dan sebagainya. Jadi, yang mereka lakukan pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Mereka ni bukan orang-orang tua, bukan orang-orang yang ada pengalaman ke, kita panggil dewasa. Mereka pemuda, kan? Masih muda. Tetapi mereka memiliki kekuatan akidah yang sangat hebat. Bila sampai masuk dalam gua, mereka berdoa pada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Yang pertama sekali mereka minta pada Allah supaya Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada mereka. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan permudahkan urusan kami dengan diberikan petunjuk. Baik. Kalau kita rujuk kepada tafsir At-Tabari, Imam Ibn Jarir At-Tabari menjelaskan lafaz rasyada, ni rasyada pada penghujung ayat tu, amrina rasyada ni, maksudnya adalah petunjuk dalam mengamalkan perbuatan yang dicintai Allah. Apa yang Allah Ta'ala suka. Jadi panduan yang kita boleh ambil daripada doa Ashabul Kahfi ni ialah dalam banyak-banyak doa yang kita perlu doa. Antara doa yang utama apa dia? Iaitu doa supaya diberikan rahmat, dan yang kedua doa supaya diberikan petunjuk. Dan diberikan petunjuk itu petunjuk apa? Supaya kita dapat mengamalkan perbuatan yang Allah cinta, yang Allah Ta'ala suka. Jadi ini antara perkara yang boleh kita amalkan. Maknanya kata kalau siapa nak hafal doa ni, lagi bagus. Hafal doa ni, baca. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan ianya menjadikan satu panduan kepada kita. Apa panduan yang boleh kita dapat daripada ayat ini secara tersiratnya? Baik. Begini, dalam kehidupan kita sudah pasti
kehidupan kita ni ada banyak ujian, cabaran. Ada macam-macam jenis ujian dalam hidup. Ada orang ujian keluarga, ada ujian anak-anak, ada ujian kawan-kawan, ada ujian tempat kerja, macam-macam lah kalau nak sebut kan. Jadi di setiap ujian tersebut, kita melihat bagaimana pemuda Al-Kahfi ini, mereka berdoa sedemikian di saat mereka diuji. Dan ujian mereka sudah pasti jauh lebih berat daripada ujian kita. Ujian mereka pada waktu itu ialah melibatkan nyawa. Dan kalau mereka ditangkap, mereka akan dihukum bunuh. Dan pada waktu itu, mereka telah memilih satu perkara hebat dalam hidup mereka. Sebenarnya, kalau kita menelusuri akan kisah ini, merujuk kepada riwayat tafsir dan seumpamanya, malah mungkin kalau kita nak melihat kepada, kalau ada setengah orang, dia suka macam ni, dia baca tafsir, kemudian ada setengah-setengah kitab tafsir ni dia ada juga muatkan riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat ni kalau ia tak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, boleh je kita baca, tak ada masalah. Cuma ni tak boleh dijadikan sebagai pegangan lah. Jadi adalah riwayat-riwayat Israiliyat yang menyebutkan mengenai kisah apa nama Ashabul Kahfi ni. Yang mana mereka ni kalau ikutkan, sebab dalam Quran tak cerita benda ni, tapi dalam riwayat Israiliyat ada menyebutkan mereka ni adalah anak-anak pembesar. Apa yang kita boleh belajar kat situ? Walaupun ianya tak boleh jadikan sebagai pegangan, tapi kita boleh ambil sesuatu panduan dalam kehidupan kita. Bayangkan, mereka ni dah hidup senang lenang lah dalam kerajaan itu sebab mak ayah mereka ni orang-orang yang hebat, orang besar dalam kerajaan. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka tidak bersama-sama dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Ini satu benda yang patut kita kena sedar. Sebab itu pentingnya ilmu. Sebab mereka ini mengikuti pengikut-pengikut Nabi Isa yang mentauhidkan Allah. Sebab itu kena pilih kawan yang baik-baik, kawan yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, yang tarik kita daripada perbuatan maksiat dan dosa. Baik. Itu satu. Yang kedua, dan mereka juga ditawarkan, disebabkan mereka ni anak pembesar, mereka ni diberi offer. Okey, sebenarnya kamu boleh lagi untuk selamat. Kalau orang lain tak boleh selamat dah. Kalau kena tangkap tu memang kena bunuh lah. Telah di offer pada mereka ni, iaitu kalau kamu tarik balik, ataupun senang katanya, kamu tarik balik apa yang kamu kata. Sebab mereka kata mereka berlepas diri daripada syirik. Mana kata, kamu balik semula kepada agama asal kamu, iaitu menyembah berhala itu, kamu akan terlepas daripada hukuman bunuh. Kalau ikut boleh saja mereka pilih jalan selamat daripada kena bunuh. Tetapi kekuatan iman mereka itu, subhanallah, mereka memilih untuk tetap sedemikian. Dan akhirnya Allah Ta'ala berikan nusrah, berikan bantuan kepada mereka sehingga dapat melepaskan diri. Dan akhirnya di saat peristiwa getir itu, di saat mereka nak menjaga akidah mereka, kalau ikutkan mereka ni tak takut pun pada mati tu, tak takut pun kalau ikutkan. Sebab apa? Mereka boleh memilih untuk berpatah balik, boleh memilih untuk mengaku kembali semula ajaran menyembah berhala balik. Tetapi mereka memilih untuk kekal mentauhidkan Allah. Di saat itu mereka menjaga akidah mereka. Dan di antara doa yang mereka minta pada Allah ialah wahayyi lana min amrina rasyada. Sama juga dalam hidup kita, di saat kita mendapat ujian macam-macam ni, jangan lupa untuk minta hidayah. Mohon diberikan petunjuk. Petunjuk ni petunjuk apa? Bukan petunjuk nak selesaikan masalah bisnes semata-mata. Bukan petunjuk untuk selesaikan masalah tempat kerja semata-mata. Tak. Petunjuk yang dimaksudkan di sini ialah supaya kita dipermudahkan untuk melakukan amalan yang Allah Ta'ala suka. Itu yang kita fahami daripada apa yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari. Jadi maknanya apa? Jangan pernah kita meninggalkan doa
supaya diberikan petunjuk, supaya kita ni dipermudahkan untuk beramal soleh, dipermudahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Baik, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, masih dalam surah yang sama, surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Nabi Musa berkata kepadanya, kepada siapa? Kepada Nabi Khidir. Kalau dalam hadis disebutkan Khadir, sama je, Khadir ataupun Khidir. Bolehkah aku mengikutimu? Ni Nabi Musa tanya pada Nabi Khidir. Dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku. Baik. Ringkas. Panjang kalau nak cerita pasal kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni. Tapi ada sebab. Ada sebab kenapa berlaku sedemikian. Sebenarnya ini adalah salah satu daripada fitnah ilmu. Asal-asalnya Allah Ta'ala nak beri pengajaran kepada Nabi Musa mengenai ilmu. Sebenarnya ilmu ni hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Semua benda ni hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kita ni manusia, jangan pernah merasakan kita paling berilmu. Itu salah satu cara Allah Ta'ala nak mendidik Nabi Musa. Baik, saya boleh ringkaskan begitu sebab sebenarnya saya pun pernah jelaskan tentang kisah tersebut. Cuma ringkasnya di sini ialah apa yang kita boleh dapat belajar daripada permintaan Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Penutup ayat. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusdan. Ni ujung sekali ni. Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir supaya diajarkan kepada Nabi Musa ilmu yang menjadi petunjuk bagiku. Okey, apa yang kita dapat faham kat sini? Merujuk kepada apa yang dijelaskan dalam kitab Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah menyifatkan ilmu yang mahu diwarisi itu bersifat memberi petunjuk. Subhanallah. Ini satu poin yang bagi saya agak perlu untuk kita tahulah. Sebenarnya kalau sebut ilmu ni macam-macam jenis ilmu kita nak belajar dalam hidup kita ni. Tapi ilmu yang paling utama ialah yang mana ilmu itu boleh memberi petunjuk kepada kita. Maknanya kata apa? Boleh ingatkan kita kepada Allah, ilmu yang dapat mencegah kita daripada perbuatan maksiat, daripada kesyirikan. Jadi kita nakkan ilmu itu. Sebab pada hari ini ada orang dia dapat ilmu sesuatu ilmu, dia jauh daripada Allah. Contoh ilmu bisnes katakan kan. Dia berjaya bisnes dia tapi dia sibuk tak tentu masa dia dengan Quran pun tak ada, masa kat tika sejarah pun tak ada. Jadi ilmu yang macam itu kita minta jauh. Tapi kalau kita minta ilmu, kita mintalah ilmu itu ilmu yang dapat beri petunjuk kepada kita. Baik, jadi sebagai penutup saya kongsikan di sini satu doa yang saya kira semua orang dah hafal doa ni supaya kita dapat sentiasa mendapat ketetapan hati setelah kita dapat petunjuk, iaitu merujuk kepada surah Ali Imran ayat 8. Baik, kita baca sama-sama sebagai penutup kepada perkongsian kita pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang baik dari Allah. Wa lemah kelemahan yang mudah penyampaian saya. Kita tangguh dengan baca kafaratul majlis dan suratul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.